Waktu tu saya tengah tangan kat belakang tengah. Kan dia menari joget-joget dalam line saya. Elok je. Itu menari, ni mengaku bontot. Tahu sebenarnya nak attention je. Kalau katal kau macam mana? Ke tepi lah garu-garu. Cuba bayangkan kalau kau katal macam mana? Kalau katal dia tak garu, dia topok tu. Dia kenyit mata tu, okey. Bila dia kenyit mata tu, saya rasa macam, wih, ni tak boleh. Batang tidak akan berdiri kalau tak ada yang mengasih berdiri. Kayu. Saya sebagai rakan sebantal, setilam, seselimut dengan dia. Kita orang custom selimut. I know Melur did the best for the elephant from content. Melur pernah meluah dengan saya. Kenapa dia nak meluahkan kau pula? Sebab hari tu masa chemistry saya dengan dia on top punya chemistry. B dengan B besar. So, kalau boleh dia tak nak pandai dengan Syami, dia nak pandai dengan saya. Jadi kalau dia ada dekat AI team ni dan dia terpaksa, saya rasa dia akan depression nanti. Abang kata aku saya jatuh cinta dengan Melu. Contohnya meluahkan bercinta dengan Harry. Ya, saya takut sebab saya hampir nyaris lagi saya terjatuh dalam dia punya. Ni Melu ni macam ada pakai something. Bila ada orang yang macam ni, benda ni pun salah satu untuk naik confident orang dekat luar sana. Dia jadi satu role model lah untuk dekat. Melu ni seorang. Ini bukan kau debat ni, ni fitnah ni.